Selamat sejahtera, saya Johnson yang kamu kalau ada ikuti TikTok saya selalu ada taruh tentang frekuensi tentang kajian frekuensi lah. Jadi hari ini saya nak share sikit pasal masalah GERD, masalah banyak orang ada hadapi masalah GERD. So GERD ni macam sakit ulu hati dan sebagainya lah. Jadi setengah orang mungkin tak berapa faham apa frekuensi ni. Mungkin satu perkara yang baru. Saya nak cerita tentang kajian yang telah dibuat di University of Tokyo. Frekuensi ni tentang frekuensi yang tinggi lah. Bagaimana frekuensi tinggi ni mempengaruhi lah tubuh manusianya. Dia boleh pengaruhi tubuh manusia ni frekuensinya. Tapi kita tak boleh dengar certain frekuensi. Jadi ramai orang tak berapa tahulah bunyi yang kita tak boleh dengar ni sebenarnya boleh memberi kesan pada otak kita dan juga badan kita. Jadi kajian ni dibuat oleh dari doktor dari Jepun ni lah. Nama dia Sutomo Ushihashi lah. Dan pasukan daripada University of Tokyo, dia menunjukkan bila dia buat kajian ni mereka mengambil frekuensi dari berbagai-bagai lah daripada muzik-muzik mereka dapati uh, uh, bunyi yang kita tak dapat dengar ini mampu mengubah aktiviti otak kita ni. Jadi dia menggunakanlah sejenis kajian semualah, dia menggunakan EECG tu jadi bila otak kita keluarkan sejenis electricity, dia cuba membaca lah. Jadi muzik seperti gamelan, kita tahu gamelan muzik dia rakamkan, lepas tu dia dengar dan dia cuba tengok apa aktiviti dalam otak kita jadi. Jadi bila frekuensi gamelan ni ada yang sampai high frekuensi sampai 20,000 Hz lah. Jadi 20,000 Hz ni sebab dia ada range banyak daripada range dia kan. Jadi dia gunakan untuk ujian ni, diimbas dan gunakan gelombang dalam otak dengan gunakan EEG ni, imbasan ni, dan pasukan Dr. Oshihi ni mendapati peningkatan gelombang jadi alpha 2 ni, alpha state ni 10 hingga 13 Hz lah. Sejenis gelombang yang menunjukkan keadaan tenang dan fokus dan seimbang lah. Kesan yang paling positif berlaku apabila bunyi yang mengandungi frekuensi yang sangat tinggi. Bila sangat tinggi ni lebih kurang 32 ribu Hertz. Tapi apa yang menarik dia yang sangat tinggi tapi yang rendah. Jadi antara 16,000 Hz kepada 32,000 Hz lah. Tapi ini tak berapa bagus untuk badan. Jadi frekuensi ini menyebabkan keadaan menjadi tidak tenang lah. Dan otak ni menemui tidak berapa suka. Jadi apabila dia tinggi 32 Hz, 32,000 Hz ke atas, dia otak kita jadi tenang. Dan kesan ni dia panggil kesan hypersonic effect dia panggil dia. Jadi apa yang dia buktikan yang luar biasa kepada badan tubuh kita. Frekuensi sebenarnya mempengaruhi badan kita. Ini bermaksud bunyi yang kita tidak dapat dengar dia sebenarnya mempengaruhi kita, dan seperti EMF dan sebagainya juga benda yang tak berapa bagus, dia mempengaruhi. Jadi benda yang kita dapat dengar lah, dia mempengaruhi kita punya badan. Jadi kalau dengar tentang VFS ni, VFS ni vibration frequency sticker yang kita buat untuk Railway Asia ni dia menggunakan prinsip yang similar lah, similar. Dia tak ada bunyi yang keluar daripada itu. Dari VFS ni tak ada bunyi yang keluar. Tetapi kita embed dalam VFS ni, vibration frequency sticker ni, frekuensi yang boleh memberi kebaikan kepada tubuh. Jadi bila dia ditampal je lah, ditampal saja. Dia bukan ada ubat ke, bukan chemical ke, tak ada benda macam tu semua. Jadi itu setengah orang tanya, apa ni buat tampal ke, sapu ke? Tak adalah macam kita gunakan dalam pergi ke Touch and Go dan sebagainya. Touch and Go, kad tu kan, dia ada information dalam tu.
Jadi kalau pergi tekan sana dia boleh baca. Sama seperti tu lah, lebih kurang lah, lebih kurang. Jadi dalam VFS ni ada informasi untuk badan kita perlukan. Jadi bila bagi ke dekat dia punya badan, kita punya ada apa ni lah, biofilm ya, kita ada tenaga dan dia boleh baca, dan memberi informasi kepada body kita supaya perbetulkan. Jadi bermasa sekarang ni kita buat untuk GERD lah, masalah sendawa. Jadi bolehlah pergi ke TikTok shop kami ataupun pergi ke website kami atau kontak saya. Lebih baik kalau kontak dekat profile sana ada apa ni link lah yang boleh dikontak lah. Jadi boleh kontak kami dan kami boleh bantu bagaimana BFS ni. Kalau nak keterangan lebih lanjut lah boleh bantu, kita boleh WhatsApp, boleh pergi ke profile sana lah, kontak kami. Okay, thank you, terima kasih.